I feel like gay. Sekali pun. Jumpa kat wabah, let's go! Let's go, Hamid. Move on. Alhamdulillah, PB. Jangan naik dua taksi ni. Let's go! Sini. Right, so sekarang ni kita orang just santai-santai lari. Baru je dapat dalam, aku punya jam dalam 3 kilo. Inilah yang orang cakap famous cintai tu. Ya, please komen diorang dah. Komen diorang tak well tu. Komen. Siapa enggak? Tak well lah komen diorang. Ini take picture. Pegang belakang. Morning guys, aku tak tahu macam mana nak start, but sekarang ni aku ada dekat Jepun untuk kita punya Rock Osaka. Sekejap aku nak lintas sekejap. So plan aku untuk hari ni sebenarnya tak ada apa pun, just ikut Aziz. Sebab Aziz hari ni dia ada relay dengan Aiman dengan juga Say. So expected dia orang lah untuk hari ni. Tapi untuk sekarang ni baru pukul lebih kurang 6:10. Aku rasa sekarang temperature dalam 5-6. Buat masa sekarang ni kita just bergerak ke tempat event. Dan lepas tu baru kita tengok macam mana lah. Aku actually untuk trip ni memang aku tak ada plan langsung. Dari segi itinerary dan sebagainya, memang aku kat airport pun secara tak sengaja sama flight dengan Aziz, pergi dan juga balik. Aku just tag along je lah dengan dia. Aku punya race aku besok hari Sabtu. So malam ni aku kena pergi ambil aku punya race tag aku lah, dan juga registration aku. Lepas tu besok tengah hari aku punya race. Aku harap vlog ni jadi lah, sebab aku pun record pakai phone je, tak bawa kamera. Yang bawah tu Asia, Aero Asia. So sekarang kita tengah berjalan ke arah Intex Osaka. Intex Osaka ni adalah kita punya Hyrox punya venue. Dia punya matahari ada. Dia agak bermatahari juga. Tapi dia punya sejuk dia macam sebab dia angin. Dia berangin. Nah ni Intex. Benda yang aku paling underestimate saya adalah penggunaan glove. Aku tak tahu korang dengar aku ke tak, sebab muzik selalu kuat. Tapi dia punya dewan dia agak sempit lah. Aku punya nervous dah sampai dah. Boleh benda yang aku training, all the hard work. Besok. Oh, wall ada screen, cantik. Sekarang ni kita orang tengah jalan-jalan tengok tempat lah. Sebab walaupun Hyrox ni punya exercise ataupun disiplin dia sama je every venue ataupun every country yang kita pergi, tapi dia punya tempat dia berbeza tau. Masuk tempat tu, masuk aku placement station tu, running lap kau berapa lap, lepas tu layout dewan dan sebagainya. So walaupun kau punya event Hyrox kau boleh kata exercise yang sama je, tapi every country kalau kau first time pergi dekat tempat tu, it's a whole different race lah untuk kau. So that's why kalau kau nak hit kau punya PB, it's not easy sebab kau bukannya buat benda ataupun tempat yang sama je, senang. Jom. Right, so sekarang kita orang just nak pergi masuk kat tengah balik. Nak riki-riki tempat dulu. So nanti senang. Sebab Aziz dia punya race petang ni.
relay aku besok. So bagus juga aku dah sampai hari ni. So aku just tengok-tengok dulu. So sekarang ni kita berada di start line untuk tengok member kita. Untuk day one ni aku rasa layout dia kalau nak compare dengan Korea, aku rasa Korea better sikit lah. Tapi nanti kita akan pergi kat sebelah sana. Session-session yang lain daripada ski sampai ke lunges semua dekat sebelah sana. So aku pun tengah nervous kan sebenarnya sebab layout dia ni confusing. Tapi hopefully untuk hari ni kita dah tengok-tengok je dulu. Hopefully besok okey lah. Aku rasa okey kot, semua orang okey je. So saya nervous sangat. Nice. Sekarang ni dah pukul 3.46 dah. Ada lagi dalam 45 minit sebelum Aziz start. Dengan pink shot dia, kita nak tunggu Aiman sampai. Dan aku rasa kejap lagi dia start warm up. Lepas lagi kita tengok dia orang. So aku just hari ni just lepak-lepak je sebab aku punya besok. Tadi dah tengok Iqmal Amri dan Kimi punya. Aku jadi tak sabar besok. So Genesis, okey tak? Saya rasa campur lah. Saya rasa I feel like gay. Nah, kasut baru dia. Ni kapten. Peña. I'm broken. Alright, settle dengan kita punya day 1 ke untuk High Rocks. So sekarang ni kita orang dah orang pun dah on the way balik hotel. Tadi kita pergi di 28 selepas saya settle semua. So jumpa korang besok lah. Dan sekarang kita ada apa, just nak balik je. Aku pun dah beli aku punya potato untuk English besok. Terima kasih. Bismillah. Okay. So, besok ciao. Good morning guys. So hari ni adalah hari Sabtu. So finally kita punya High Rocks adalah hari ni. So sekarang ni aku baru je keluar daripada hotel. Sekarang baru je pukul 11 tak silap aku, 11 lebih, tak adalah pagi sangat. Sebab aku punya race pukul 1.40. So sekarang ni aku nak bergerak ke tempat event dalam 30 ke 40 minit naik train. Sekarang ni aku seorang je. Sebab yang lain-lain maybe kita jumpa dekat sana. Aziz hari ni dia tak ada, dia pergi jalan-jalan tempat lain. Dia punya race besok. So Aiman tunggu aku, dia agree untuk tolong sebab
untuk record sebab dia ada race petang. So dia and Sarah, wife dia, ada kat sana. Aku tak tahu saya dengan Azu ada ke tak, sebab race diorang pun petang juga, tak tahu diorang sampai pukul apa. Sekarang pun taklah sejuk sangat, dalam 5, tapi mulut berasap juga lah. Okay, so wish me luck. Sekejap lagi aku bagi settle dulu transport, nak tengok route, nak tengok station mana apa semua, takut terlepas. So lagi aku borak dengan korang balik. Okay, kita jumpa dekat tempat event je lah. Alright, ciao. dia nervous, bukan nervous apa tau. Kalau kau race ni, dia macam kau dah training macam-macam, sacrifice time, energy, kerja sometimes. Dan lepas tu kau terfikir ada hasil ke tak hari ni. So kau jadi macam nervous. Macam mana kalau tak? Tu je lah. Biar apa pun kita try our best, and hopefully ada hasil lah. Okay, korang doakan aku. Bismillah, let's go. Sekali pun. Boleh start lagi satu tu sikit je. Mampus. Okay, jumpa kat wabak, let's go! Let's go, nanti ambil flag! Yes, ikan. Go one, sikit lagi. Okay, goal. Last quarter. Okay, Red Bull. Lagi slow, 2 kali lagi, 2 kali. Okay, go Bull, last two. Okay, buat 10. Nice one. Last 10. 5, 4, 3, 2, 1, Bull, last 10, Bull, let's go! Yes. Go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ambil flag, go! Okay.
So aku tak larang. 1, 2, 3, 10. Alhamdulillah. Last time aku buat dekat Seoul 128. So aku check almost 5 minit lah daripada time aku. Sekarang ni aku nak rest, nak relax jam. Sekejap lagi aku nak tengok Aiman punya dengan Sarah, dengan wife dia. Lepas tu Say dengan Azu. Kita support diorang pula. Okay? Jumpa lagi. Good morning guys. Hari ni hari ketiga. Aku punya race malam. Tapi lepas video semalam yang lepas aku race tu, aku tak sempat nak buat video sebab aku tu tangkap-tangkap gambar apa semua. Lepas tu kita orang rush pergi dinner. Lepas tu balik terus rehat. Aku tak sempat nak borak dengan korang. So this is day 3. Hari ni Haziq race dengan Beradak Calo. Kita nak tengok diorang lah. Bachelor aku Kimi dah start kot. Sekejap lagi Haziq, Loy, let's go! Dengan Abel. So macam mana Haziq? Ready kan? Ready tak ready? Let's go. Come on. Sa 80 122. Mari Kurang tu. sikit. Okay. Aku nak kau 119. Aku nak 119 119. 119, let's go. Okay, let's go. Ada apa nak cakap? Ada apa nak cakap kat Haziq? So kejap lagi kita tengok Haziq. Harap dia okey. So untuk aku, Alhamdulillah lah. Aku berjaya beat aku punya PB shift 5 minutes lah. Sebab kalau kau nak tahu, makin lama makin pendek time kau, untuk kau shift tu akan jadi lagi susah. Lagi banyak detail yang kau kena take care of dekat stations, run kau. Lepas tu how you manage, kalau kau cramp, macam mana kau nak manage kau punya cramp. Kalau kau nak ambil cushion macam gel, bila kau nak ambil dan sebagainya. So benda-benda tu semua main peranan adalah Hyrox. Sebab kita, Hyrox ni dia ada banyak station. Dan macam yang aku mention dekat korang, every venue ataupun every tempat is a different race lah. Sebab dia punya layout dia punya race lap dia berbeza. Lepas tu position, macam mana dia positionkan every station tu kadang-kadang berbeza. Macam dekat Japan ni, dekat Osaka ni, dia punya turutan dia bukannya 1, 2, 3, 4, 5 direct tau. Dia macam tiba-tiba 4 dekat ujung. Lepas tu bila 5 kau nak kena masuk balik. So benda-benda tu main peranan juga tau untuk kau. Lagi-lagi bila kau buat solo, kau tak ada siapa-siapa untuk bagi tahu kat kau, okey lepas ni apa, lepas ni apa. Walaupun ada screen dekat tempat kau run untuk bagi tahu bila kau nak masuk, bila kau nak run lagi. So itulah dia punya struggle dia. So anyway, kita akan tengok Haziq. Dan lepas tu hopefully aku sempat lah borak dengan korang lagi. Sebab aku guna phone juga untuk check semua benda. Aku record pun pakai phone. So kadang-kadang aku dia render sikit lah untuk vlog. Okay, so aku akan try to vlog as much as possible untuk korang. So I'll see you guys nanti. Okay, kita jumpa lagi. Jom. Boleh recover dulu. Move on. Let's go, Zee. Cantik.
Recover dulu. Cover dulu, last. Let's go, Zik. Let's go, last lah. Layan je. Let's go, Zik. Nice, Zik. Good job. Let's go. Try 50 dulu. 5, 4, 3, 2. Let's go. 10 Zik. Nice. Alright, Sean. Ambil nafas dulu. Okay, 7 dulu, Zik. 7 dulu. Cukup kanan pulau dulu, Zik. 5, 4, 3, 2. Last one. Alright, 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 10 je. Good. Nice. Cantik. Nice. Let's go. 5, 4, 3, 2. Okay, 5, 4, 3, 2. Let's go. Good. On. Amazing. Good. Another 5. Let's go. Good. 4, 3, 2. Last one. Cantik. Last it. This is it. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Last 10. Let's go. This is it. Habiskan. Good. Nice. Amazing. Nice, handsome. Good. 3, 2, 1. Let's go. Dia nak tak. Odero スキー場に向かってまいります。Sekarang kita nak pergi ski. Very nice. Apa benda aku buat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah kak. Tengah struggle macam nak dapatkan cara main ni. Aku siap tengok YouTube je tadi. Bak. Kita lepak macam ni je lah, senang. Tengok view. Okay. Ha? Dah naik turun banyak kali dah. Oh, okay, baik, mantap. Tak tahu korang nampak ke tak? Sekarang ni tengah salji turun tiba-tiba je. Tadi clear, tadi matahari. Sekarang Don't stop, motherfucker. So ni salah satu cara untuk budak-budak tak pernah ski tapi nak turun. Ajar sikit. Tunjuk ajar sikit. Yeay. Come on, Apple. Paul. Oh, jangan langgar sekali lagi weh.
nice. Ui. Macam mana aktiviti ski tu? Boleh lah, not bad. Aku ni Tak kan, berapa challenging. Oh ya. could be better lah. So, settle dengan kita punya ski. Sekarang kita dah nak gerak balik. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Morning guys. Hari ni dah hari ke berapa dah aku pun tak ingat. Tapi sekarang ni aku dekat Kyoto. Aku rasa semalam aku tak vlog, so that's why aku dah lost days lah dengan korang. So hari ni aku decide untuk borak dengan korang balik lah. Zik, kita High Rocks bila lah? Semalam lah? Harus kita 2 hari lepas. Aku dah lost days so. 3 hari. 3 hari lepas. Aku 2 hari. So kita orang decide untuk gerak ke Kyoto. Kita just jalan-jalan santai-santai je lah hari ni, tak ada apa pun. Jalan-jalan pergi tengok shrine, lepas tu pergi tengok shrine. Basically dekat Kyoto memang kita akan tengok shrine je lah. Jangan naik dua taksi ni. Kiki orang taksi ni. Jangan naik dua. So teng. Tengok pedang sikit. Tengok pedang sikit. Korang dah berbaju. Kalau lelaki panggil baju apa? Tak tahu kan? Baik, so sekarang kita jalan-jalan dulu. Tak gambar dulu apa yang patut. Sebab ke 5 petang lagi nak kena pulangkan dah. Korang macam nak try. Sebab aku pun this is my first time buat benda ni. So let's go. Cepat. Right. 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 Tunduk lah sikit. So sekarang kita berada di Nara Park, tourist spot yang agak famous lah. Saya kali datang Jepun untuk main dengan rusa. Assalamualaikum. Sihat ke? So technically rusa-rusa ni diorang memang ada je dekat park ni. Dah ada yang sampai tepi jalan sana. Sebab diorang memang lepas je. Dan diorang ni semua jinak lah. So
So kalau nak feed dia orang kena beli crackers lah. Yang crackers ni memang made for audience lah. Hello. So dia orang memang standby je kat kau. One for you. Sudah. Good. Peso, lari. So kita kena lari jauh dulu. Yes. Sebelum kita feed orang. Sebab kita nak kena set up dulu crackers ni kan. Crackers tak set up lagi, diorang dah subuh. Kita tengok dah nampak. Sebab diorang dah nampak. And ni je lah aku rasa semua makanan diorang. So kita set up crackers dulu. Oi. Kau pernah angkat tangan? Okay. Oi, aku yang kena. Kau pernah angkat tangan? Dah set up bro. Sabar. Jangan lari. Boy. Ini boleh buka drama. Duduk. Okay, last. Apa cepat dia dapat? Last. Kejar saya. Apa cepat dia dapat? Habis. Ada satu tu. Ada dah. So, Baik. settle dengan kita punya workout kita hari ni. Tapi Aziz masih lagi tengah workout. Oh, birabi. Sampai jatuh. Tepuk tangan. Kemas sikit. Sekejap je. So technically rusa-rusa ni memang ada dekat di jalan je. Di jalan raya. Ni dia orang punya park, tapi dia orang dah sampai keluar. Tapi yang peliknya, makcik ni dia jual cookies ni kat sini je. Dia tak pergi pun kacau makcik ni. Power lah. Makcik ni power lah. Tidur. Ha? Tidur.